Selain sudah tidak dapat berjalan, jari saya juga tidak berfungsi sepenuhnya. Jadi nak makan macam ayam dan ikan pun orang kena bantu, kata Muhammad Sharafuddin Mat Rozi, 37 tahun. Menurutnya, hidup perlu diteruskan walaupun dirinya sudah berstatus orang kurang upaya OKU kerana masalah kecederaan tulang belakang atau spinal cord injury dan hampir 2 dekad menghabiskan kebanyakan masanya dengan duduk serta baring di atas katil. Muhammad Sharafuddin berkata dia bekerja sebagai juruteknik di sebuah syarikat kawalan serangga perosak selepas tamat persekolahan namun terpaksa berhenti selepas hilang keupayaan berjalan akibat kemalangan. Menurutnya, kemalangan 2007 ketika motosikal ditunggang terbabas dan melanggar pembagi jalan selepas gagal mengelak sebuah kenderaan di hadapan yang menukar lorong mengejut. Ibunya Rohani Mat Tasir, 64 tahun berkata dia tetap gagahkan diri untuk menguruskan segala keperluan anaknya yang hilang keupayaan berjalan dan lumpuh dari paras dada ke bawah selepas terbabit dalam kemalangan kira-kira 18 tahun lalu. Bagaimanapun, Rohani yang sudah kematian suami kira-kira 2 tahun lalu enggan larut dalam kesedihan sebaliknya, kuatkan diri kerana perlu memberi semangat buat anaknya untuk meneruskan hidup. Orang ramai yang berhasrat meringankan beban Muhammad Sharafuddin boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank 1644 0969 6930 atas nama Rohani Mat Tasir.